Sesuai ke kita bina dana persaraan dalam bentuk emas? Jawapannya memang sesuai untuk Tuan Puan simpan emas sebagai dana persaraan beberapa tahun lagi. Satu benda yang Tuan Puan kena faham, nilai duit makin tahun makin susut. Apa yang RM100 kita boleh beli hari ni, kita tak boleh beli barang yang sama beberapa tahun akan datang. Itulah bukti inflasi menghilangkan nilai duit secara senyap. Berbeza dengan emas yang meningkat nilai dia tahun demi tahun secara purata 10% setahun. Strategi menabung emas yang mudah iaitu menabung secara konsisten. Simpan 1 gram 1 bulan selama 20 tahun. Jumlah simpanan emas Tuan Puan sebanyak 240 gram. Dan harga emas hari ini dah cecah RM700 segram. Emas 240 gram tadi hari ini bernilai RM164,000. Dalam 10 tahun, nilai dia akan lebih berganda. Dalam 20 tahun, jumlahnya akan jauh lebih besar. Jadi nak simpan emas, tak perlu tunggu harga turun. Simpanan emas adalah simpanan jangka masa panjang. Bila kita menabung secara konsisten, menggunakan teknik cost averaging, rata harga belian emas akan jadi lebih rendah berbanding harga semasa yang Tuan Puan beli. Harga turun naik itu tak penting. Fokus kita adalah pertambahan gram emas yang lebih banyak. Untuk berjaya dalam simpanan, mulakan simpanan emas lebih awal walaupun dengan jumlah yang kecil. Emas bukanlah untuk cepat kaya, tapi alat untuk membina masa depan yang sabar dan disiplin. Jadi simpanan dalam bentuk emas makin bernilai dan semakin kukuh untuk jadikan sebagai dana persaraan. Bagi yang bersedia untuk bermula simpanan emas fizikal dengan Public Gold, boleh rujuk pin video atau mesej di TikTok untuk Biha bantu sebaiknya. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Biha rapat-rapat.